Okay, Assalamualaikum. Ini adalah produk baru daripada Andalusia di mana kita akan buat self-service kiosk. So, macam mana nak guna dia? Untuk umrah, untuk haji dan juga holiday. Jadi, hari ini kita nak review sedikit macam mana cara-cara nak buat. Okay, kita start dahulu. Kita akan start. And then kita akan pilih umrah lah. Kalau yang fine booking ni, kalau kita dah berdaftar dengan Andalusia, kita akan fine booking lah. Tapi yang ini kalau kita baru nak berdaftar, kita tekan umrah. So kita akan search dulu tarikh dia. Contoh kita nak pilih 13 hari bulan. Kita terus search now. And then dia akan keluar tarikh. Kalau tarikh yang kita nak tadi tak dapat, dia akan keluarkan tarikh-tarikh yang ada dalam sistem kita lah. Pilih atur tarikh, and then dia akan keluar maklumat tempahan ni lah, maklumat tempahan segala ni, and then dia akan tunjuklah flight detail sekali. So jemaah senang nak dapat tengok flight detail, pukul berapa dia bergerak dan sebagainya. And then contoh kalau dia nak sahkan tempahan ni, dia kena isi dahulu detail, maklumat ketua ataupun mahram lah. So kena isi semua detail ni, dah isi semua detail ni, and then kita terus sahkan tempahan lah. Contoh Contoh ikutlah dewasa, jenis bilik berempat, nama, and then tarikh lahir, and then nombor telefon. Contoh kita try dulu. Okay. So kalau dia bayaran adalah 300 lah untuk deposit. So kita akan sahkan tempahan. Kalau dia tak boleh pergi, maknanya dia kena bagi detail yang tepat lah. So bila kita dah sahkan tempahan, dia akan bagi kita satu receipt lah, di mana dia akan suruh kita pay by sini lah, card ataupun ni lah. Ya, yang ini chip. Okey. Yang ini kalau dia dah bawa pasport. Kalau dia dah bawa pasport, dia boleh terus scan je dekat sini. Boleh terus scan pasport. Yes, dekat sini dengan sini. Ini chip, yang ini muka depan pasport. Sebab dia yang ni untuk thumbprint lah ni. Ya, sorry, ini untuk thumbprint. So nanti bila dah sahkan semua, dia akan keluar receipt kat sini. Yang ni tu apa? QR code ke apa? Yang ini saya tak pasti lagi. Yang ini QR code kot rasanya. Yang ini chip, yang ini yang depan muka surat pasport lah. MRZ face down. So kita akan scan pasport dekat sini, detail akan masuk dekat sini. Okey. Mudah, sangat mudah. So sekarang ni majority ada dekat mana? Okey, insyaAllah kalau tak ada apa-apa arahan merintah, kita akan adakan pension ni di Cawangan dan juga HQ lah. Kalau dapat sambutan yang memberangsangkan di Mata Fair ni. So, mana nak cari booth Andalusia dekat Okey, Mata Fair pula. Booth Andalusia kita berada 2 booth di level 1 untuk inbound dan satu lagi di atas level 3 outbound dan juga umrah. So level 1 kita dekat Domestic Hall nombor 1. And then level 3 dekat 3B01 Hall 9. Betul-betul sebelahan dengan Malaysia Airlines punya booth. Jadi Malaysia Airlines dengan jemput datang ke Andalusia selama 3 hari. Hari ini Sabtu dan juga Ahad 9 pagi hingga 10 malam. Jemput datang.